Halo Kobe Kamilo. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Berjumpa lagi kita dalam channel Mio Bohari kali ini. Hari ini saya nak bagi tips ringkas bagaimana nak bagi Aro dapat khasiat pellet yang mahal kita beli tu, yang dia tak mau makan. So apa kita perlu buat? Contohnya ni, pellet ni kita beli mahal ni, tapi Aro tak nak makan. Apa kita nak buat? So ini tip ringkas saya nak bagi, bagaimana nak bagi dia dapat khasiat pellet ni dalam menu harian dia lah. Okay, jom kita tengok. Okay, ni adalah model kita pada hari ini. Ya, dia memang sangat lapar tu. Okay, dia ni dulu masa kecil memang makan pellet ARG ni. Dia dah besar ni, dia milih pula. So apa saya buat bila dia tak mau makan, so kita tengok apa menu dia. Tada, ini dia. Nampak? Katalah ni menu dia. So apa kita nak buat dengan pellet yang mempunyai khasiat yang tinggi tu supaya dapat kepada Aro tu. Jadi apa yang saya buat, saya ambil pellet ni, saya bagi ulat ni makan. makan. Jemput makan pellet mahal ni. makan. Biasanya pellet ni tak adalah habis sehari, mau 2-3 hari jugalah dia habis makan ulat-ulat ni. So pastikan dia dah habis yang, tapi sebelum ni memang saya dah bagi, dah habis pun. So ni saya bagi untuk kali kedua lah. Berebut makan. Tengok tu. Nampak? Makan. Rezeki korang mana ni. Jadi model kena makan. Tengok dia makin tidak sabar untuk santapan malam ni. Dah. Si tiger ni pun tak mau ketinggalan. Jom kita tengok, kita bagi makan apa jadi. Kan dah dapat khasiat ARG2. Nak lagi? Of course dia nak lagi, tak cukup satu. Ada dapat idea macam nak bagi dia makan. So macam kita nak gunakan dapatkan khasiat ARG ni, dapat ke Aro kita. Okay, selamat mencuba. Jumpa lagi. Assalamualaikum.